kita sendiri. Okey, saya sendiri pun dulu sebelum saya jumpa Public Gold ni, okey, saya pun tak berjaya menyimpan dalam bentuk duit. Tak berjaya. Tak berjaya tu maksudnya kalau kita simpan sikit-sikit, lama-lama masih sikit. Bila saya simpan dalam bentuk emas ni, jumpa Public Gold ni dan saya tak teragak-agak masuk terus package dealer. Walaupun tak nak jadi dealer, saya ambil package dealer sebab tadilah niat nak menyimpan, nak secure kita punya duit. Tak nak duit kita ni susut nilai. Terus saya ambil package dealer terus. Bukannya RM100, bukannya 1 gram dalam account cash. Tapi lama-lama lain pula jadinya. Bila kita menyimpan dalam bentuk emas ni, kita rasa kenapa saya tak wawarkan kepada masyarakat di luar sana. Okey, supaya jadi macam saya. Supaya kita selamatkan duit kita daripada susut nilai. Kita tahu kalau kita simpan dalam bank duit kita tu susut nilai dia. Okey, saya tak nak macam tu. Bila saya tahu benda ni wujud, okey, saya pun tak teragak-agak untuk aktifkan diri sebagai dealer yang aktif lah. Sebelum ni dealer yang masuk package dealer tapi tak bergerak. Untuk diri sendiri je, simpan untuk diri sendiri. Okey, sampai satu tahap dia mari fikir dekat fikiran kita ni, kenapa saya tak menolong orang ramai menyimpan seperti saya. Okey, daripada situlah saya aktifkan diri, okey, untuk mengajak masyarakat di luar sana simpan emas seperti saya juga.